Mudah, senang. Nikon D3200 geng. Alamak, bateri tak bagi ya? Dia hantar charger tapi bateri tak ada kot. Susah. Aku cari. Sebab bateri seboleh-bolehnya kena ada. Okey, alhamdulillah bateri ada. Sebab bateri ni kalau boleh aku memang tak mau pakai bateri aku sendiri. Besok terlepas kat semua terlupa. Bateri mahal weh, berkata. Tambah-tambah bateri original. So masuk on. Okey. Kalau apa perasan kamera kita hari ni ada yang siapa yang terkena macam ni. Okey, terkena macam ni. Apa tekan okey kan. Disebabkan dah terlalu lama pun tak pakai, dia punya CMOS, bukan CMOS, macam bateri kecil dalam ni dia dah problem. Okey, kalau boleh tukar bateri tu saja senang, ni nak tukar dengan board apa semua makan modal, jadi apa boleh tak reti lah. Okey, so lah ni dia ada keluar mesej pun aku tak nampak clear pula tu. Dia ada keluar mesej macam ni, bila tekan bunyi. Okey, bila tekan bunyi, kebiasaannya kenapa jadi macam ni, shutter error dan sebagainya. Jarang gila pakai, banyak sangat simpan, nombor satu. Nombor dua ni jarang jadi, terlalu banyak pakai pun sangat kurang terjadi. Okey, alright, mirror box dia tadi terangkat. Aku test angkat, aku test letak balik, boleh angkat. Test tu aku nak test. Okey, masih tak boleh. Aku nak tengok menu dia dulu. Boleh masuk menu. Okey, aku dah masuk dalam menu dia, masih tak boleh gerak. Dia duduk macam tu dan dia bunyi. Sini tak gerak, sini tak bergerak, tu lampu merah tak ada. Okey, macam aku kata, kebiasaannya bila jadi macam ni disebabkan hampa tak pernah servis, terlalu lama simpan tak pakai, tak biasa servis. Jadi macam ni. Budak ni pun dia tak biasa servis. Lens dia sendiri pun ada fungus, tapi dia hantar aku untuk servis cat body dia sahaja. Lens dia depan belakang teruk. Lens dia, bila kata naik fungus ni memang banyak simpan lah. Simple. Okey, alright. Kebiasaannya 10 biji yang jadi macam ni. Okey, duit kerja aku akan ambil sedia upah, duit buka, servis sekali aku check. Dulu asing-asing, servis satu harga, check satu harga, buka semua kan. Lah ni okey, dua ni jadi satu harga. Servis pun sama harga, check pun sama harga. Lebih baik ambil dua sebab aku bukan double charge. Okey, okay, biasanya 10 biji. Jadi macam ni 8 biji aku buka, aku servis balik, dia elok. Dia ada bahagian mekanikal yang kering apa semua kan. Sebab kita buka, kita servis, kita check, baru kita boleh tahu yang mana satu betul-betul rosak. Kan, kalau benda yang tak rosak nak tukar berapa, kadang-kadang kata A, B yang rosak. Macam mana? Jadi tak syok kan. So aku akan beritahu customer, okey, lepas buat servis apa semua, check apa semua, okey, let's see dia elok, customer tak ada, orang tak extra charge. Tapi bila buka servis, check apa semua, okey, ada part rosak, kena tukar. Contoh harga 50, 100, 200 dan sebagainya, aku akan beritahu customer kata okey, yang ni logik akai, orang kata harga masih baloi, so dia nak buat, so aku akan continue buat lah. Okey, kalau dia kata tak okey, aku akan stop dekat tu. Okey, cara aku simple, mudah, senang. Okey, alright. Sayang lens dia pun kena. Aku di Aitam Penang, hampa nak hantar aku, hampa boleh buy post. Okey, hampa boleh buy post. Kalau kata hampa nak jumpa aku, hampa kena main di Aitam Penang lah, Senin sampai Jumaat 8 pagi sampai 5 petang. Sabtu Ahad cuti. Okey, selepas office hour biasanya aku tak jumpa, tapi kadang-kadang sahaja aku jumpa, bergantung pada nego kita. Okey, bergantung pada nego kita yang tu. Kalau post anytime hampa boleh post lah, mudah, senang macam ni kan, boleh post. Kemudian ada kebelakangan, bukan kebelakangan yang dah banyak dah,
ada setengah orang dia akan message aku tak ada isu pun, hampa just nak survey, nak service, nak repair kan, nak pergi service kat orang lain, tak ada isu pun. Okey, tapi cuba bayangkan hang message kat aku dekat 10, 20, 30 soalan. Okey, kemudian hang mengharapkan aku reply dengan banyak. Okey, itu tak ada isu pun lah kan. Kemudian buat minta alamat, ini semua taktik. Okey, buat minta alamat, sengap seminggu 2. Kemudian mesej aku lagi ataupun sengap 3-4 hari. Mesej aku lagi ada soalan lain pula. Mula tanya item ni, lepas tu tanya item ni, lepas tu tanya item ni, satu pun tak hantar. Okey, bila tak hantar macam tu, duk tanya lagi. Biasanya yang tu aku akan stop reply. Minta alamat serius, minta alamat serius. Kalau rasa nak hantar. Kalau tak mau rasa nak hantar, stop lah. Kan, aku pun manusia, orang tak ada kelemahan apa semua, so aku minta maaf lah benda-benda tu kan. Rasa nak hantar, rasa tak mau hantar, nak hantar ke orang lain, hantar ke orang lain. Tapi tak payahlah orang hantar macam nak berlakon, nak minta alamat apa semua. Betul-betul fix, confirm nak hantar, barulah kita hantar. Baru syok macam tu, menyaga kan. Okey, kalau just nak tanya je lah kan. Tapi kalau katakan dia buat cepu mas, kita dah bagi jawapan. Ada setengah orang aku contoh aku dah bagi jawapan, contoh aku tanya yang ni boleh servis, yang ni boleh servis, yang ni kena buka, kena cek baru boleh tahu kan. Sama macam hampir jumpa doktor, sakit dalam ni lah, okay, sakit dalam ni, okay, contoh patah apa semua, kena operation, nak suruh agak yang tu, yang ni payah kan, jenis macam tu apa semua kan, sebab kita manusia. Okey. Tak mau sembang panjang lah. Alright, kalau pada soalan fotografi, nak tanya, nak servis, nak repair, nak servis, tak ada isu, nombor phone aku dekat bawah, kat tepi kat atas, ambil nombor phone aku, just jangan call biasa, jangan call WhatsApp, aku tak suka angkat. Text message, voice message ataupun video message dalam bentuk WhatsApp, insyaAllah aku jawab. Cuma cepat dengan lambat. Let's say aku tak jawab, lepas sehari 2 message lagi. Okay, lepas sehari 2 aku tak jawab message, let's say aku tak jawab dah, cari orang lain. Mudah je, simple kan. Okay, so ciao again, bye, Assalamualaikum.